Apa yang anda lihat ni adalah realiti. Tiada jaminan yang terjamin dan jangan fikir simpan duit di bank itu terjamin. Walaupun anda ada banyak wang dalam bank, dalam situasi ni, duit 1 sen pun tak boleh dikeluarkan walaupun duit tu sudah tentunya milik anda. Simpanan di bank bukan sepenuhnya dalam kawalan anda. Ia di bawah kawalan bank dan kerajaan. Dalam dunia ni, apa-apa pun boleh terjadi, syarikat boleh tutup, kerajaan boleh bertukar ganti. Bank dan syarikat insurans pun boleh jatuh bankrupt. Jadi, sebahagian kekayaan anda mesti disimpan dalam bentuk yang anda mampu kawal sepenuhnya. Sebagaimana simpanan emas fizikal yang ada dalam tangan anda sendiri. Bukan semua kekayaan ditukarkan kepada emas. Anda boleh simpan 10 hingga 50% kekayaan anda dalam bentuk emas. Bagi golongan yang sudah pun mempunyai kewangan dan simpanan yang kukuh tapi masih belum miliki simpanan dalam bentuk emas, lindungi kekayaan anda dan tukarkan sebahagian dalam bentuk emas. Nak bermula? Anda boleh rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.